Bersedia masak hari ni Belum masak lagi ni. Nak masuk. Nak masak apa ni? Kangkung belacan ke kangkung biasa je? Kangkung belacan. Kangkung belacan, okey. So sekarang kita tengah sediakan bahan-bahan dia. Tengah motong-motong kangkung. Kesian kangkung ni kan. Kena kepak-kepak, kena potong-potong. Tapi tak apalah sedap punya pasal. Jadi kita nampakkan tangan je lah ya. Tangan pun cukup. Tangan ni yang masak sedap ni kan. Okey. Jadi jangan risaulah, siap nanti bila masak memang pasti sedap. Sotong kangkung masakan Chef Izzah. Okey. Pula masakan yang telah siap udang masak petai. Tapi kena ingat, udang ni pun boleh tahan juga kalau untuk sakit gout. Tapi tak apa, ubat dah ada. Petai ni kalau di area Kota Warisan ni memang agak mahal rasa berapa gram je dah beberapa ringgit. Tapi tak apalah kita tengok je yang ni juga sudah siap. Ikan pelaling goreng. Pelaling bukan pelalau, pelaling. Ini pula kerabu ikan bilis dah siap dah. Ini pasti sedapnya ni. Bukan alang-alang buat ni, lambat juga buatnya. Sambil ni kita tijau di dapur pula tengah basuh kangkung bahan-bahan dia baru nak dikupas bawang tapi yang ni dah siap dah ni, kangkung ni dah ready untuk dicabur kan ini bawang-bawang ni Cik juga tengah siap ni. Ni dah blender pun dah siap dah siap ready. Dalam tu ada cili sikit. Ni bawang putih pun dah masuk ni. Itu belacan dia semua dah masuk blender ni. Okey, sekejap lagi tiba masa kita nak blend semua ni. Ini adalah bahan asas untuk buat kangkung belacan. Sebenarnya banyak versi kangkung belacan ni. Nak bagi belacan boleh, kalau belacan tak ada tak apa, kita pakai sos tiram je. Ikut seperti kamu lah. Jangan halus sangat, tak sedap. Dia kena ada texture sikit. Okey, kita dah nak masak. Tuangkan sedikit minyak Jangan pernah letak sebotol tu kan. Garam nanti kangkung belacan kita. Okey, semua dah masuk sekarang ni. So, kita panaskan kuali dulu Ini pakai dapur letek ni Kita kasih dia full sikit. Okey, kita kacau-kacau sikit, kacau. Jangan lupa letak gula Gula ni cukup sesedap rasa lah. Kalau nak rasa nak kecil manis, letak gula banyak sikit. Garam dan sebuah rasa sikit. Lupa sos tiram ni buat sikit kacau lagi sampai berasa apa tu. Ni jangan sibuk. Mama ni sibuknya mama ni. Okey. Kacau. Bagi dia sepati, bagi dia masak sikit. Macam dia rasa okey? Okey. Sedap. Okey. Kita masukkan pula kita punya kangkung Masukkan kangkung.
Jangan tampak sangat nanti marah kangkung tu. Okey. Kacau. Bunyi pun boleh tahan. Ni sebenarnya kalau kita masak kangkung ni tak boleh layu sangat. Macam tak tekstur layu. Kita turun lah kan. Kita kacau lagi. Kita lagi bagi sepati. Makan sayur banyak. Kita makan sayur banyak. Sebab sekarang susu tinggal satu je, sekali je. Malam ni je. Besok tak awak balik susu dah. Ada susu. Ni ada budak minum susu lagi, umur 10 tahun minum susu lagi. Nak sentil hidung dia. Wow, aroma cukup menaikkan selera. Ketuk-ketuk sikit. Okey, kita matikan. Dan sekarang kita pindahkan ke mangkuk yang tersedia. Sebab lepas ni kita nak makan ni. Tu dia. Alah, cara masak. Ini cara masakan Thai ni. Ya. Okey, kita hidangkan kat sini pula. Ya. Semua dah masuk, kita susun. Nampak tu? Sedap kan? Sedap kan? Ini sedap ni. Nanti siapa-siapa yang tengok video ni, mai ke sini, kita makan sama. Tapi kalau tak boleh datang pun tak apa. Kita makan 3 orang ya. Untuk pengetahuan semua, kita ni ambil gambar dengan menggunakan Insta-Luna Ultra bukan kali-kali. Gambar tak tahu cantik tak cantik, tengok je. Okey ya, nampaknya dah siap. Nasi pun dah terhidang. Yang ni mini version sebab katanya nak diet, jadi kena ambil sikit je lah. Yang ini full version, tidak diet. Makan banyak mana pun badan tetap ramping. Okay. Ni dia dah sakit tekak. Ada sejuk ya. Sejuk je. Kita makan simple je hari ni. Bukan air manis. Kita makan simple je hari ni. Itulah. Mau ketiak maksudnya. Ini budak ni yang umur 10 tahun tapi menyusu lagi. Muka tak malu ni. Tapi tak apalah, dia nak makan juga. Jadi starting esok kot susu pun habis. Jadi dia kena berhenti susu lah. Ya. Susu dah tinggal sikit. Alah, nampak pula. Okey teman-teman, mari kita makan ya. So saya ulang balik. Ni menu-menu dia. Ni udang masak potai. Ada ikan pelaling goreng. Ini ada apa tadi? Kerabu, ikan bilis. Dan last kali ni ada kangkung belacan. Ni kita tak ada ulam. Tak sempat nak beli. So kita makan apa yang ada. Jadi sebelum apa-apa, nak ucapkan terima kasih lah pada yang tukang masak ni, Chef Iza, yang bertukar rumus walaupun pening kepala tetap juga masak. Bukan? Thank you. Jadi sekarang tengah Chef Iza tengah membalas kerja-kerja yang orang bagi ya. Belum sempat nak berehat dah ada mesej masuk suruh kerja. Jadilah sambil masak, sambil buat kerja, sambil masak. Itulah kerjanya. Jom kita makan. Jom kita makan. Kita makan apa yang ada.
yang ada. Okey. Selamat makan semua. Bye-bye. Dah masuk ke pinggan ha. Hai, sedapnya. Udang pula tu lagi. Tak apalah, kena gaut pun kena gaut lah. Janji makan kita. Kan? Yang sedap potai tu. Nampak potai tu. Okey, jom kita makan.